Berani ke? Game online yang tu mengorbankan akal saja, tak ada masalah. 3 orang ni kata kami menangguhkan, tangguh kerja, bahaya tangguh. Akhirnya Nabi pun sebut kita dah nak gerak, dan Nabi pun bergerak. Esokkan harinya kata Ka'ab ibn Malik, aku bangun, semua umat Islam sudah bergerak meninggalkan Madinah. Dan ketika aku berpusing-pusing di kawasan Madinah, siapa nak tahu perkampungan Madinah dulu, pergi Madinah, Masjid Nabawi yang ada pagar tembok luar tu, itulah perkampungan sahabat dulu, sekitar tu, 4 segi tu. So, semua rumah sahabat dalam tu, ujung sana dalam tu. Kata Ka'ab ibn Malik, aku bangun pagi esok, aku tengok ke semua sahabat dan Rasulullah telah meninggalkan Madinah ke medan perjuangan, medan jihad, medan untuk dapatkan syahadah. Aku pusing Madinah, aku hanya mendapati orang-orang tua yang uzur, yang tak boleh bergerak. Dan kumpulan kedua, aku melihat munafiqun sahaja yang tidak pergi. 2 kumpulan je yang tak pergi. Yang pertama orang yang dah memang tua, dah tak boleh bergerak. Yang kedua munafik, yang semua orang kenal munafik.